percubaan para panel dan moderator bagi forum kita pada hari ini. Melayang serindik di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua yang hadir pada forum kita pada hari ini. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk bersama-sama kami dalam forum yang bertajuk Kepentingan dan Langkah Memupuk Amalan Menabung. Saya selaku pengacara majlis pada hari ini ingin mengalu-alukan kehadiran para panel dan semua peserta yang sudi hadir untuk berkongsi pandangan dan mendapatkan ilmu yang sangat penting dalam menggalakkan amalan menabung. Pada hari ini, kita berpeluang untuk mendengar pandangan daripada panel-panel yang sangat berpengalaman dalam bidang kewangan dan pengurusan kewangan peribadi. Saya mempersilakan Encik Muhammad Syahmi Amsyar bin Muhammad Safri untuk mengambil alih perbincangan forum ini. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati panel-panel jemputan, para hadirin sekalian serta rakan-rakan peserta forum yang saya hormati. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan atas kesudian semua hadir ke forum kita pada hari ini yang bertemakan kepentingan dan langkah-langkah menabung. Baiklah, menabung bukan sahaja amalan yang diajar sejak kecil, malah menjadi asas kepada kestabilan kewangan individu maupun keluarga. Dalam dunia moden yang penuh cabaran kewangan, menabung sangat penting untuk masa depan yang lebih terjamin. Maka, pada hari ini kita akan mengupas secara lebih mendalam tentang kepentingan dan langkah-langkah menabung bersama panel-panel yang cukup arif dalam bidang masing-masing. Dengan itu, izinkan saya memperkenalkan panelis hebat kita pada hari ini. Yang pertama, yang berusaha, Cik Nur Alisa binti Asari, Ketua Pengarah Pendidikan Negeri Terengganu. Apa khabar Cik Alisa? Alhamdulillah, saya sihat saja. Bagaimana dengan Encik Amsyar pula? Alhamdulillah, saya juga sihat. Yang kedua, yang berusaha, Dr. Rosmani binti Muhammad Taib, Ketua Bank Islam Negeri Terengganu. Apa khabar, Dr.? Alhamdulillah, sihat. Dan yang terakhir, Dr. Nurul Atira Nurul Ain binti Abdul Hakim, Ketua Pengarah Pendidikan Negeri Kelantan. Apa khabar Dr. Atira? Alhamdulillah, sihat. Baiklah, tanpa melengahkan masa, izinkan saya memulakan sesi forum ini dengan persoalan kita yang pertama, iaitu apakah kebaikan menabung. Jadi Cik Alisa, bolehkah Cik jelaskan kepada kami apakah kebaikan menabung menurut pandangan Cik? Terima kasih Encik Amsyar selaku moderator kita pada hari ini atas soalan yang diajukan kepada saya sebentar itu tadi. Sidang hadirin dan ahli panel yang saya hormati sekalian, sungguh menarik persoalan tersebut tentang amalan menabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada semua audiens dan ahli panel yang dikasihi sekalian. Saya ingin berkongsi sedikit pandangan tentang bagaimana amalan menabung ini dapat dijadikan sebagai simpanan yang sangat penting untuk masa hadapan. Menabung adalah satu amalan yang tidak hanya memberi kita kestabilan kewangan pada masa kini, tetapi juga memberikan kita peluang untuk merancang masa depan dengan lebih sistematik. Dengan mengamalkan amalan menabung, kita sebenarnya diibaratkan sedang membina satu kolam kewangan yang boleh digunakan apabila tiba masa hadapan. Sama ada semasa menghadapi kecemasan, memenuhi keperluan hidup dalam jangka masa yang panjang atau ingin menggapai impian-impian yang besar dalam hidup seperti hidup dalam kemewahan dengan mempunyai rumah yang besar, dan memiliki kereta yang mewah. Sidang hadirin dan ahli panel yang saya amat kasihi sekalian, apabila kita menabung, kita bukan sekadar menyimpan wang, tetapi kita juga sedang mencipta satu asas kewangan yang sangat kukuh untuk masa hadapan yang boleh juga digelar sebagai bank simpanan peribadi. Sebagai contoh, apabila kita menyisihkan sedikit wang setiap bulan, walaupun jumlahnya kecil, iaitu tidak kiralah berapa pun jumlahnya, walaupun hanya sekadar RM1, secara konsisten, wang tersebut akan bertambah dan memberi kita dana yang mencukupi apabila tiba masa kita memerlukannya, sama ada untuk tujuan pendidikan, membeli rumah atau simpanan waktu pencen nanti. Menabung juga memberikan kita perlindungan kewangan apabila berhadapan dengan situasi yang tidak dijangka. Tidak ada
perkara yang dapat meramalkan masa depan kita sepenuhnya. Dan dalam hidup pun kita pasti akan menghadapi pelbagai situasi. Sama ada berlaku masalah kesihatan, kehilangan pekerjaan atau sebarang perbelanjaan tidak terduga. Oleh itu, dengan memiliki simpanan yang mencukupi akan membantu kita mengatasi situasi tersebut tanpa perlu bergantung kepada bantuan luar atau berhutang. Amalan menabung juga memberikan kita kebebasan untuk merancang kewangan dengan lebih baik. Tanpa simpanan, kita mungkin akan terpaksa membuat keputusan yang terburu-buru apabila tiba waktu keperluan yang mendesak. Dengan adanya simpanan, kita boleh merancang dengan lebih matang dan mengambil langkah yang bijak untuk mencapai matlamat hidup tanpa tekanan kewangan yang berlebihan. Jadi, amalan menabung bukan sahaja hanya satu tabiat yang perlu diterapkan dalam kehidupan seharian kita, tetapi juga adalah strategi penting untuk menjamin kesejahteraan kewangan kita pada masa hadapan. Di sini saya menyeru agar semua hadirin dan hadirat, marilah kita semua mulai menabung pada hari ini kerana setiap ringgit yang disimpan akan membantu mencipta masa hadapan yang lebih stabil dan cerah. Setakat ini sahaja pandangan saya tentang amalan menabung. Saya serahkan perbincangan forum ini kepada moderator kita iaitu Encik Amsyah. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Cik Alisa bagi penerangan tersebut. Seterusnya, mari kita dengar pendapat dari Encik Dr. Rosmani. Terima kasih kepada saudara moderator kita yang petah berkata-kata. Yang dihormati ahli panel dan sidang hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Seperti yang kita tahu, dengan mengamalkan amalan menabung ini, ibu bapa juga memainkan peranan yang sangat penting dalam mengamalkan amalan menabung. Jadi, izinkan saya mengulas dengan lebih mendalam lagi tentang bagaimana ibu bapa dapat menjadi teladan kepada anak-anak. Jika kita perhatikan, amalan menabung bukan sekadar menyimpan wang untuk kegunaan masa depan, tetapi lebih daripada itu, yang merupakan satu bentuk pendidikan yang sangat berkesan dalam membentuk sikap dan pemikiran anak-anak terhadap pengurusan wang. Sebagai ibu bapa, kita harus sedar bahawa kita adalah cerminan kepada anak-anak. Mereka tidak hanya mendengar apa yang kita katakan, tetapi lebih banyak belajar daripada apa yang kita lakukan. Sikap dan tabiat kita dalam kehidupan seharian akan membentuk cara mereka berfikir dan bertindak. Jika kita sendiri berdisiplin dalam menabung dan mengurus kewangan dengan baik, anak-anak akan melihat dan mencontohi amalan ini secara semula jadi. Sebaliknya, jika ibu bapa bersikap boros dan tidak merancang kewangan dengan baik, anak-anak juga mungkin akan membesar dengan sikap yang sama. Hadirin yang dihormati sekalian, anak-anak sememangnya mempunyai sifat yang ingin tahu yang sangat tinggi. Mereka sering memerhati tingkah laku ibu bapa dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam urusan kewangan. Cuba kita bayangkan situasi ini. Jika mereka melihat ibu bapa gemar berbelanja tanpa kawalan atau sering mengeluh tentang kesempitan wang, mereka mungkin menganggap bahawa wang adalah sesuatu yang mudah habis dan sukar untuk dikawal. Namun, jika mereka melihat ibu bapa menyimpan sebahagian daripada pendapatan setiap bulan, membandingkan harga sebelum membeli sesuatu atau membuat keputusan kewangan dengan bijak, mereka akan lebih cenderung untuk mengamalkan perkara yang sama apabila mereka dewasa kelak. Sebagai contoh, ibu bapa mengamalkan tabiat menabung di rumah seperti menyimpan duit lebihan dalam tabung khas atau membawa anak-anak ke bank untuk memasukkan wang ke dalam akaun simpanan. Anak-anak akan mula memahami kepentingan menyimpan untuk masa depan. Walaupun mereka masih kecil, mereka akan belajar bahawa wang bukan hanya untuk dibelanjakan, tetapi juga perlu disimpan untuk keperluan yang lebih penting kelak. Seperti yang pernah dikatakan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, pemimpin yang baik adalah mereka yang mendidik dengan teladan, bukan sekadar kata-kata. Dalam hal ini, ibu bapa yang rajin menabung dan bijak mengurus kewangan sebenarnya sedang mengajar anak-anak mereka tentang kepentingan kewangan tanpa perlu banyak bercakap. Saya juga teringat satu kata-kata Tan Sri P. Ramlee dalam filemnya,
sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Mesejnya yang disampaikan oleh Tan Sri sangatlah jelas bahawa kita tidak perlu tunggu ada duit yang banyak baru nak mula menabung. Namun, jika kita mula dari jumlah yang sikit, lama kelamaan jumlah tabungan tersebut akan berkembang dan akan menjadi banyak. Sama juga dengan anak-anak, kalau mereka dibiasakan dengan amalan menabung sejak awal lagi, mereka akan lebih menghargai nilai wang dan belajar untuk tidak boros. Saya rasa itu sahaja pendapat saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Dr. Rosmani. Dan yang terakhir, marilah kita dengar pendapat daripada Dr. Atira. Terima kasih kepada moderator kita Encik Amsyah atas soalan yang diajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati ahli panel dan para hadirin. Baiklah, bagi menjawab persoalan yang diajukan, pada pendapat saya, amalan menabung sangat penting dalam kehidupan kerana amalan tersebut dapat menjadi bekalan wang untuk kegunaan kecemasan. Keadaan darurat seperti kemalangan, sakit tenat atau kehilangan pekerjaan boleh berlaku tanpa diduga. Dan tanpa tabungan, seseorang mungkin menghadapi kesukaran untuk menampung perbelanjaan yang diperlukan. Sebagai contoh yang kita boleh lihat, seorang pelajar universiti yang mengalami kemalangan motosikal perlu menjalani pembedahan segera. Jika dia mempunyai simpanan hasil daripada amalan menabung sejak kecil, dia boleh membayar kos rawatan dengan segera tanpa membebankan ibu bapanya atau terpaksa berhutang. Kesan daripada mempunyai tabungan kecemasan ialah seseorang akan berasa lebih tenang dan tidak perlu bergantung kepada pinjaman ataupun bantuan kewangan daripada orang lain. Selain itu, tabiat menabung juga mengajar seseorang untuk lebih berdisiplin dalam mengurus kewangan sekaligus memastikan kestabilan hidup pada masa hadapan. Seterusnya, amalan menabung juga dapat dijadikan sebagai bank kecil yang membolehkan seseorang tidak bergantung kepada orang lain untuk mendapatkan wang. Dengan adanya tabungan, seseorang dapat memenuhi keperluan sendiri tanpa perlu meminta bantuan kewangan daripada ibu bapa, rakan atau pihak lain. Sekaligus melatih diri untuk lebih berdikari. Menabung juga membentuk sikap bertanggungjawab dalam menguruskan kewangan, terutama dalam kalangan pelajar dan golongan muda yang masih belajar menguruskan perbelanjaan mereka. Sebagai contoh, seorang pelajar sekolah yang menabung secara konsisten dapat menggunakan wang simpanannya untuk membeli buku rujukan, membayar yuran penyertaan dalam pertandingan atau menggantikan alat tulis yang rosak tanpa membebankan ibu bapa. Jika pelajar ini tidak mempunyai simpanan, dia mungkin terpaksa meminjam wang daripada rakan atau menunggu ibu bapa memberinya wang tambahan yang boleh menyebabkan kesukaran pada saat-saat genting. Kesan daripada amalan ini ialah seseorang akan menjadi lebih berdikari dan tidak mudah terpengaruh dengan gaya hidup yang boros. Selain itu, tabiat menabung juga mengajar individu untuk lebih berjimat cermat, merancang perbelanjaan dengan teliti dan menghargai nilai wang yang diperoleh. Sikap ini bukan sahaja memberi manfaat dalam kehidupan harian, malah akan membantu individu menjadi lebih stabil dari segi kewangan apabila memasuki alam dewasa dan pekerjaan. Para hadirin yang dihormati, oleh itu, amalan menabung harus diterapkan sejak kecil agar menjadi kebiasaan yang berterusan sehingga dewasa. Semua pihak termasuk ibu bapa, guru dan masyarakat perlu memainkan peranan dalam menggalakkan budaya menabung supaya setiap individu lebih bersedia untuk menghadapi cabaran kewangan pada masa yang akan datang. Sekian sahaja lontaran idea saya. Semoga kita dapat menerapkan amalan menabung demi kepentingan bersama. Baiklah, terima kasih Dr. Atira. Dan dengan itu, tamatlah sudah bagi persoalan kita yang pertama. Jadi, marilah kita teruskan dengan persoalan kita yang kedua, iaitu apakah langkah-langkah bagi memupuk amalan menabung dalam kehidupan seharian. Dengan itu, marilah kita mendengar pendapat ataupun jawapan kita yang pertama daripada Cik Alisa. Dipersilakan. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Amsyah selaku moderator kita pada hari ini atas soalan beliau kepada saya sebentar itu tadi. Yang dihormati sidang hadirin dan ahli panel yang saya hormati sekalian. Persoalan mengenai langkah untuk memupuk amalan menabung yang telah dikemukakan amat bernas sekali. Baiklah,
Bagi menjawab persoalan tersebut, saya akan menjawab dari segi langkah daripada pihak ibu bapa. Peranan ibu bapa dalam memberikan pendidikan kewangan kepada anak-anak sejak usia muda yang merupakan langkah pertama yang sangat penting untuk membentuk tabiat kewangan yang sihat. Apabila ibu bapa memberikan wang saku kepada anak-anak mereka dan mengajar mereka untuk menyimpan sebahagian daripada wang tersebut, perkara ini bukan sekadar mengajar mereka mengenai nilai wang tetapi juga mengembangkan pemahaman tentang bagaimana mengurus kewangan dengan bijak. Dalam kehidupan seharian, kita sering melihat bahawa anak-anak cenderung untuk meniru tingkah laku orang di sekeliling mereka, terutamanya ibu bapa mereka sendiri. Oleh itu, ibu bapa haruslah mengamalkan prinsip kewangan yang baik seperti mengasingkan sebahagian daripada pendapatan untuk simpanan. Anak-anak mereka secara tidak langsung akan mempelajari amalan tersebut daripada tingkah laku ibu bapa mereka. Lebih penting lagi, amalan menabung juga memberikan anak-anak mereka pemahaman tentang kepentingan menyimpan sejak kecil, membolehkan mereka memahami bahawa wang tidak datang dengan mudah dan perlu diurus dengan bijak dan cermat. Proses menyimpan wang yang diterapkan sejak awal juga membantu anak-anak mereka memahami konsep perancangan kewangan, iaitu mengasingkan wang untuk keperluan masa hadapan, bukan hanya berbelanja untuk kehendak semasa saja. Ini adalah asas yang sangat penting kerana anak-anak yang dibiasakan dengan amalan menabung dari usia yang muda cenderung untuk mengamalkan tabiat kewangan yang bijak apabila mereka dewasa nanti. Mereka akan lebih peka terhadap kepentingan simpanan untuk mencapai matlamat jangka masa panjang, sama ada untuk tujuan pendidikan, membeli rumah atau menghadapi kecemasan kewangan. Saya rasa setakat ini sahaja ulasan saya tentang langkah untuk memupuk amalan menabung. Saya serahkan perbincangan forum ini kepada moderator kita iaitu Encik Amsyah. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Cik Alisa dengan jawapan yang menarik sebentar tadi. Jadi, seperti biasa, kita juga ingin mendengar pendapat daripada panel-panel kita yang lain. Dengan itu, mempersilakan Dr. Rosmani. Terima kasih kepada saudara moderator kita, Encik Amsyah, kerana memberi peluang kepada saya sekali lagi untuk menyatakan pendapat tentang langkah untuk menerapkan amalan menabung. Dalam usaha membudayakan amalan menabung dalam kalangan masyarakat, pihak kerajaan memainkan peranan yang sangat penting. Salah satu langkah berkesan yang boleh diambil ialah dengan mengadakan kempen kesedaran secara meluas. Kempen ini bertujuan untuk memberikan pendedahan kepada rakyat tentang kepentingan menabung serta cara-cara menabung dengan lebih efektif. Antara kempen yang boleh dilaksanakan adalah kempen bijak berbelanja, berbelanja secara berhemat dan sebagainya. Pada era teknologi ini, pihak kerajaan boleh menjalankan kempen kesedaran melalui media massa seperti televisyen, radio dan media sosial. Iklan-iklan yang dipaparkan juga boleh disertakan dengan kisah kejayaan seorang individu yang mengamalkan tabiat menabung sejak usia muda yang boleh dijadikan sebagai inspirasi kepada masyarakat. Selain itu, pihak kerajaan juga boleh mengambil inisiatif dengan memasukkan subjek pengurusan kewangan dalam silibus pelajaran. Jika kita lihat, generasi kini kurang terdedah kepada ilmu kewangan, menyebabkan mereka sukar untuk mengurus perbelanjaan dengan baik dan mula mengamalkan tabiat yang suka boros apabila mula melangkah ke alam dewasa. Jika pengurusan kewangan diajar sejak peringkat sekolah rendah, pelajar akan lebih memahami konsep asas seperti kepentingan menabung, cara membuat bajet serta perbezaan antara keperluan dan kehendak. Dengan pendedahan awal ini, mereka dapat mengembangkan sikap tanggungjawab dalam menguruskan kewangan sendiri apabila mereka dewasa nanti. Saya rasa itu sahaja yang dapat saya kongsikan tentang persoalan moderator pada kali ini. Baiklah, terima kasih Dr. Rosmani bagi jawapan tersebut. Jadi, marilah kita dengar pendapat yang terakhir daripada Dr. Atira. Terima kasih saudara moderator atas soalan yang begitu menarik untuk dikupas. Baiklah, sekolah memainkan peranan yang penting dalam memupuk amalan menabung dalam kalangan pelajar kerana mereka masih dalam proses membentuk tabiat kewangan yang baik. Salah satu langkah yang boleh diambil ialah mewujudkan program tabung kelas. Setiap kelas mempunyai tabung khas di mana pelajar digalakkan untuk menyimpan wang lebihan secara berkala. Sebagai contoh,
Setiap minggu, pelajar boleh menyimpan sedikit wang dan jumlah tersebut boleh digunakan untuk aktiviti kelas atau dimasukkan ke dalam akaun simpanan masing-masing. Langkah ini dapat mendidik pelajar tentang kepentingan menyimpan secara berterusan dan menjadikan menabung sebagai satu amalan yang biasa. Sidang hadirin yang dihormati, selain itu, pihak sekolah juga boleh bekerjasama dengan institusi kewangan seperti bank untuk menggalakkan pelajar menyimpan dalam akaun simpanan sendiri. Contohnya, sekolah boleh menjemput pegawai bank untuk memberi taklimat tentang cara membuka akaun simpanan pelajar serta manfaat menabung sejak usia muda. Dengan adanya pendedahan ini, pelajar akan lebih memahami kepentingan mengurus kewangan yang baik dan terdorong untuk menyimpan wang secara lebih sistematik. Akhir kata, sekolah berperanan besar dalam membentuk budaya menabung dalam kalangan pelajar melalui pelbagai inisiatif seperti yang saya nyatakan, iaitu tabung kelas dan kerjasama dengan institusi kewangan. Dengan usaha yang berterusan, pelajar dapat memupuk tabiat menabung sejak kecil. Sekian sahaja perkongsian saya terhadap soalan yang diajukan oleh saudara moderator sebentar tadi. Baiklah, terima kasih Dr. Atira bagi penerangan tersebut. Maka, tamatlah sudah forum kita pada hari ini. Forum kita pada hari ini telah berjaya membuka minda tentang pentingnya menabung. Menabung bukan sekadar simpanan wang, tetapi satu bentuk persediaan menghadapi masa depan yang lebih stabil dan tenang. Saya, mewakili pihak penganjur mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua panelis atas perkongsian yang sangat bermanfaat serta kepada hadirin yang setia mengikuti forum ini. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada moderator Amsyah. Jadi terima kasih juga kepada semua panel atas pandangan yang sangat berharga. Saya rasa kita semua sudah mendapat banyak ilmu dan pemahaman baru mengenai kepentingan dan langkah memupuk amalan menabung. Sebelum kita menutup forum ini, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada semua panel atas kesediaan mereka meluangkan masa untuk berkongsi ilmu dan pengalaman mereka yang sangat berguna. Terima kasih juga kepada semua hadirin yang telah hadir dan memberi perhatian sepanjang forum ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengumumkan perancangan keluar para panel dan moderator kita.